apa tujuannya? Aku nak berdamping dengan dia. Kenapa nak mendampingi dia? Sebab dia adalah orang yang sabar dan jujur. Kamu daripada mana? Nak mendampingi dia? Sebab dia adalah orang yang sabar dan jujur. Kamu daripada mana? Dari moyang Moyang sebelah mana? ayah. Memang nak diturunkan kepada dia apa? Ya, Dia setuju tak nak terima kamu? tidak. Kenapa dia tak nak? Sebab dia telah bergantung dengan benda yang syirik. Kamu syirik tak? Ya, Asal usul dia dari mana? dari nenek moyang. Nenek moyang siapa? Nenek Daripada mana? Daripada sebelah mana? ayah. Daripada sebelah ayah. Nama kamu siapa panggilan? Saya tidak. Mana beda nama? Kamu dah turun banyak orang dah turun, share nama. Banyak nama kan? Kamu dah turun tak banyak, salah silap dia, share nama. Siapa nama kamu? Panggilan apa? Macam mana nak sebut kalau tu? Saya tidak. Cuma ingat pada betul-betul, share nama. Tak mungkin tak ada satu benda masuk dalam badan tak ada nama. Kalau kata betul keturunan, dia mesti bernama. Iya, Binti Kamis. Apa kelebihan ni kamu ada? Kalau kamu nak duduk dengan ini, kelebihan apa kamu ada? Yelah, jangan jaga dia untuk apa? Kamu nak jaga dia untuk apa? Dia orang yang sabar. Semua orang pun sabar, saya pun sabar. Siapa pun sabar, pasti kamu pilih sebab, ada sebab. Aku tidak mahu dia berpasangan. Lepas tangan untuk apa? Aku tidak mahu dia berpasangan. Berpasangan? Kenapa tak nak dia berpasangan? Tidak suka. Sebab? Kenapa kamu tak nak berpasangan? Mesti ada sebab. Sebab aku nak berdamping dengan dia. Jadi kalau nak berdamping, kelebihan kamu apa? Mesti nak ada kelebihan kalau nak berdamping. Ramai dia menganiaya dia. Jadi apa yang boleh bantu kalau nak menganiaya? Kalau orang lain apa tak boleh bantu? Tapi dia tak mahu berdamping. Kenapa dia tak nak? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab kalau dia tak nak berdamping. Sebab apa dia tak nak berdamping? Sebab setiap benda makhluk ni mesti ada kelebihan dia. Tapi kamu tak boleh bagi tahu saya apa kelebihan. Dia masih tidak suka diri dia. Kat mana diri dia? Diri dia ada kat mana? Dalam kalbu. Dalam kolbu. Dia kena jaga amalan dia, kena jaga solat, kena jaga zikir. Sebab dia jagalah aku tak nak dia jumpa kalbu dia. Kalau macam tu macam mana kamu nak berdamping dengan dia? Betul tak? Kamu kafir ke Islam? Islam. Kalau kamu Islam, kenapa kamu cakap syirik? Kenapa kamu mengatakan kamu syirik? Tadi kamu kata kamu Islam. Jujur dengan aku. Kau Islam ataupun bukan? Bukan Islam. Jadi selama ni kamu menyamar dengan keturunan ni kamu Islam.
Kamu masuk dalam tempat aku pun kamu menyamar jubah putih. Kenapa kamu menyamar jubah putih? Kenapa kamu datang sini berpakaian putih? Kenapa? Mana aku tahu kamulah. Pakaian kamu ni jubah putih, kenapa? Kamu pakaian jubah putih, tapi rentak kamu seperti pendekar. Kenapa kamu bermain-main dengan pakaian? Kenapa kamu tak satukan diri kamu dan pakaian kamu? Kenapa kamu bermain-main dengan pakaian? Kamu sendiri tidak yakin dengan keyakinan yang ada pada kamu. Jadi macam mana kamu nak tumpang pada manusia? Bagaimana kamu nak tumpang pada manusia? Bagi masuk Islam. Kamu nak masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam, kamu duduk dengan saya, boleh? Boleh. Aku letakkan kamu di tempat yang sesuai. Boleh. Tapi tak boleh ganggu lagi keturunan dia. Boleh. Bertaubat pada Allah Ta'ala. Tidak lagi mengganggu manusia. Boleh. Kalau boleh, letakkan pedang tu di depannya. Tak perlu kamu pegang. Siapa yang ikat ni? Siapa yang ikat ni? Biar dia buka. Tangan kanan kamu pegang pedang itu. Isqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah ya awwaluhu wa akhiru az-zakhir al-batin. Ya Allah, aku mohon ya Allah, jika benar dia mau Islam ya Allah, satukan tubuhnya ya Allah, satukan jasadnya ya Allah bersama dengan pedang ini ya Allah. Ikut apa yang aku katakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan kusembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. La ilaha illallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Aku putuskan segala perjanjian, sama ada yang zahir maupun yang batin, sama ada yang aku tahu maupun aku tidak tahu. Mulai daripada saat ini, di mana pedang ini diletakkan, di situ aku akan tunggu. Aku tidak akan berganjak ke mana-mana. Jika aku ingkar,
Jika aku ingkar, aku akan dilaknat Allah aku akan dilaknat Allah. 7 keturunanku. 7. Lepaskan tubuh jasadmu budak ni. Ikut aku. Sudah. Allahu Akbar. Allah. Okay, relax. Macam mana jadi ni? Apa dah jadi? Macam mana jadi tu tadi? Daripada rumah dia pegang pedang. Oh, saya datang ni. Datang-datang tiba-tiba. Apa pasal? Ada bergaduh ke apa kau tiba-tiba? Wih, kuat juga ni. Ha? Istighfar. Lagi, istighfar. Istighfar lagi. Allah, istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa jadi? Macam mana jadi tadi? Kat rumah tadi kau jadi macam mana? Aku bergaduh ke apa? Saya baru lepas bercerai, Mak. Lepas tu? Saya rasa dia yang pisahkan saya dengan isteri saya. Benda ni lah. Sebab isteri saya jaga solat. Isteri kau jaga solat. Daripada mana? Mana kau dapat pedang tu? Ayah saya Ayah kau hidup lagi tak? hidup. Lepas tu ayah kau ada bagi tahu tak pasal benda ni? Lepas kau bercerai tadi terus hari ni bercerai ke apa? Semalam. Semalam bercerai. Lepas tu yang tiba-tiba kau pegang pedang tu sampai ke sini tu macam mana? Sebab saya dah ada calon isteri yang lain. Okey. Saya ditolak. Kau ada calon isteri yang lain, tolak. Bapak Jadi dia tolak pinangan. Tolak saya daripada keluarga tu. lepas tu kau jadi macam nak marah lah. Bila kau nak marah pun benda tu kuasai lah. Tak boleh ambil benda-benda macam ni. Salah di sisi agama. Bila ambil benda-benda macam ni, dia akan jadi komplikated. Habis macam mana kau boleh dapat pedang tu? Pedang tu ayah saya amanahkan untuk jaga. Jaga saja. Mana dia jaga saja? Ayah saya jumpa dan dia buka sarung. Dia amanahkan untuk pegang dan simpan. Sebab dia tak nak pegang. Sebab dia pun tak nak dia. Dia pun tahu dia tak kena lah. Itu yang tak nak pegang tu. Dia pun ada. Cuma dia tolak sebelum ni. Mulanya sebab saya asah barang tu. Di situlah bermula ni kuat. Kekuatan tu datang lah. Lepas kau asah parang tu tiba-tiba jadi kuat. Tiba-tiba saya asah barang tu. Sebab saya berseorang di rumah. Dan saya banyak. Ada rasa kelibat tu tak dengan kau sekali? Ada rasa kelibat tu datang tak? Dapat rasa saya. Dapat rasa lah. Tak apa, yang tu biar aku simpan kat sini dulu. Lepas tu dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Banyakkan berzikir. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni urusan Allah Ta'ala. Kalau kata itu memang bukan jodoh kau, bukan jodoh kau. Tapi kalau kita dah pegang benda ni nanti, insya-Allah tengok macam mana. Kalau apa isteri kau tu memang jodoh kau, insya-Allah dia akan patah balik. Nanti kalau ada rezeki ke, besok ke apa ke, kalau kau boleh panggil isteri kau datang, panggil datang lah. Panggil datang. Aku nak jumpa dengan dia. Kalau yang saya tolak tu, Yang tolak tu kalau dia nak tolak. Tengoklah lepas kita dah pegang ni, tengoklah jadi macam mana. Cuba dah tanya lagi sekali kan. sebab bapak dia pun banyak cincin-cincin yang dia simpan. Banyak cincin. Bapak dia dapat rasa. Tapi memang saya sayang juga. Kadang-kadang orang-orang yang beriman, kita tak katalah bapak dia beriman ke tidak, tetapi golongan-golongan yang beriman yang sentiasa bersama dengan Allah Ta'ala, walaupun dia tak ada ilmu bidang perawat ke panglima ke apa, tak ada dengan dia sekalipun,
Allah Ta'ala tu akan bagi petunjuk pada dia. Okay, so pasal tu kadang-kadang bila aku bagi tahu benda ni memang tak boleh dengan kita. Memang sama, tengok tadi aku cakap, aku tanya, kenapa kau masuk dalam bilik aku, kau menyamar pakai baju jubah putih, berserban dan sebagainya. Kenapa bila kau duduk ibarat macam pendekar, dekat situ pun dia dah buat penipuan. Faham tak? So benda-benda ni kalau dia nak rapat dengan diri kita, memang dia akan menyamar seolah-olah macam dia ni baik. Sebab kalau dia menyamar jadi bentuk hantu, korang takkan terima. Dia menyamar jadi macam, kau akan terfikir ni malaikat ke wali ke, wah benda bagus ni. Para malaikat dan para wali tidak akan menumpang. Mana datang ni dari situ lah. Tu biarlah saya, tu biar kerja saya lah. Okey. Lepas tu benda-benda tu tak boleh duduk dengan badan manusia. Kalau rumah saya tu Ustaz, Biar sini dulu tengok. Wallahualam, aku tak pergi rumah kau, mana nak tahu, kan? Biar benda ni kat sini dulu. Lepas tu kan kau kena mandi limau kat sini lah. Lepas tu nanti aku bagi air, nanti kau renjiskan kat rumah kau dulu.